Cepatlah, Pis. Seorang pembela. Hello, men. Hello, Pis. Weh, kau tahu tak anak Pak Gembos, si Yop tu, curi pokok rambutan Pak Radin dekat kebun Pak Agus malam? Curi pokok rambutan? Iya, pokok rambutan. Pokok rambutan Pak Radin dekat rumah Pak Agus? Ya, Pak Agus tanam rambutan dekat kebun Pak Radin. Yop tu curi pokok rambutan tu. Taklah, aku dengar juga. Cuma aku ingat curi rambutan. Tak sangka pula curi pokok rambutan aku dengar anak Pak Yat ketua kampung yang suruh curi. Macam mana kau tahu? Pak Eddie bagi tahu aku. Dia cakap lepas Yop bagi tahu orang kampung yang anak Pak Yat yang suruh, Pak Yat terus suruh budak-budak gym si Yop tu. Teruk tau, dia kena belasah dengan abang-abang gym tu. Dengar-dengar kaki dia kena ikat kepala ke bawah, kena gantung. Lepas tu pusing satu kampung pakai skylift, gantung. Kesian betul lah. Takkanlah gara-gara macam tu je. Kau nak kesiankan pencuri? Agak-agak lah. Mentaliti pembangkang lah kau ni. Bak kata Pak Yat semalam, orang kampung ni macam dah mendewa-dewakan pencuri. Pak Yat yang kutip Iup tu, itu yang apa orang kampung marah. Kesian ataupun solidariti tu tak bermaksud kita sokong orang tu. Tapi kita ni kan simpati atas ketidakadilan yang dilakukan terhadap diri dia. Takkanlah lepas dia bagi tahu orang kampung yang anak Pak Yat yang suruh curi pokok rambutan tu, baru Pak Yat nak tangkap dia. Bukan tangkap je, tangkap lepas tu dimalukan sekali, kena gantung macam tu. Kampung ni bukan bapak Pak Yat seorang yang punya. Kampung ni orang ramai punya. Adil lah. Sokong pencuri. Kau jangan Kau jangan nak cipta naratif tak baik. Aku tak ada pun tampal poster muka Yop dekat bilik aku tau. Tak adalah sampai tiap-tiap pagi aku kena sebut nama dia 33 kali baru boleh pergi kerja. Aku sokong pendedahan dia je, bukan sokong perbuatan dia. Samalah dengan aku suka nasi lemak Cik Kiah tu, walaupun dia kasar dengan pelanggan. Aku suka nasi lemak dia sedap, walaupun time aku beli selalu dia tengking aku. Kan? Yop pun sama. Dia curi pokok rambutan, tapi dia bagi tahu dia kerja dengan siapa. Siapa yang bersekongkol dengan dia, siapa jerung atas dia. Orang kampung sokong pendedahan dia, bukan sokong dia curi. At least dia mengakulah. Asal anak Pak Yat tu tak kena gantung kak? Takkan Yop je. Adil ke macam tu? Takkanlah nak gantung anak sendiri. Kan? Kau agak-agak lah. Aku yakin semua tu tomahan je. Takkan anak Pak Yat nak buat macam tu kan? Dia tu anak ketua kampung kot. Anak ketua kampung ni biasanya baik dan berintegriti. Logik bengong dia dah keluar dah. Biarlah Pak Yat apa siasat benda ni. Kita tengok nanti siapa yang betul, siapa yang salah. Biar Pak Yat siasat. Ketua kampung siasat anak ketua kampung. Kenapa? Tak ada apalah kan. Eloklah tu. Lepas ni siapa jadi ketua kampung boleh siasat kes sendiri. Okeylah tu. Siapa mau curi kat kampung ni boleh tikam je kat situ. Bagi mati je kat situ, boleh belasah dia. Siapa yang mencuri yang makan rasuah ke apa, kau bunuh je lah. Mana boleh macam tu. Tu namanya kejam. Tak adil tau buat macam tu. Lah, tahu pun. Sedar juga kau kan. Baguslah. Kalau dah sel-sel otak kau pun dah bersambung, jadi kau tak setujulah tindakan Pak Yat sekarang ni. Ya. Pak Yat lain. Apa yang lain? Dia tu seorang pembela. Kepala jeng kau. Tu namanya tak adil. Kau buat boleh, orang lain buat tak boleh. Maka cerek. Punya karoma. Diamlah. Sambung pula nyanyi. Akan datang.
Hey, stop scrolling. Unify tengah buat benda paling gila untuk tahun 2025. Pasang internet, dia bagi kau TV. Kau pasang internet, dia bagi kau iPad. Kau pasang internet, dia bagi kau bill free sampai 6 bulan. 100 MBS RM89, 300 MBS RM129, 500 MBS RM149. Kontrak 2 tahun free bill 3 bulan, kontrak 3 tahun free bill 6 bulan. 100 MBS dapat TV Sharp Android 43 inci percuma. 500 MBS dapat TV Sharp Google 55 inci atau iPad percuma. Pendaftaran percuma, modem router percuma, pemasangan percuma. Kau nak apa lagi? Internet 24 jam laju macam roket. Tapi port terhad. Kau lambat, menangis tengok jiran tonton Netflix dekat TV free dia. Klik link ni sekarang sebelum aku ambil TV kau. Baik korang tekan link. Penat aku bercakap sampai berubah muka dengan suara aku.